Aku nak tanya ni pasal perempuan dengan ayah dia ni. Ada sedih ketek ni. Yang pasal lembu aku wani ke apa benda ke gitu ni. Yang ada buat gila dia. Dia buat gila apa benda, pindahkan kandang-kandang ni, pindah curi lembu ni. Separuh tak ada ni. Yang lembu tua-tua tu. Anak kepada yang hitam tadi tu. Lebih kurang macam tu, warna merah macam ni. Kebanyakan warna merah macam ni. Dekat mata ni memang ada tanda putih. Dekat mata dia, kiri kanan tu. Tak pun dia atas dahi ni. Dia macam tompuk-tompuk macam tu. Sebab bapak dia memang ada tompuk-tompuk macam tu. Bapak dia kala macam ni. Tapi tak ada kain atas kepala putih ni. Dia atas kepala baru. Dia white tu. Dia kebanyakan yang jadinya ni bentuk ni, muka macam ni. Muka macam ni. Tapi jenis tanduk lurus je. Tanduk lurus. Tanduk dia memanjang ke kanan ke kiri, memanjang. Tanduk dia tegak macam tanduk tu. Nampak tanduk yang patah tu. Dia model tu. Dia long horn punya. Long horn punya. Daripada Afrika punya. Nak minta immigration check sampai tak kita Afrika gitu. Sebab yang Blitan Dais ni dia punya kelompok ni cepat gagu dah. Cepat lagi gagu hidung cepat. Gagu hidung. Gagu hidung cepat. Jangan sampai kau gigit daging aku. Cepat.